untuk cheese seafood. Semua RM3 ke bawah. Okey, mula Abang pilih dulu nak makan hak mana. Nanti kita tolong bakar ke. Okey, kalau macam tu bagi semualah untuk Abang. Boleh. Ah. Ni telur puyuh 2 yaso. Teh 3 yaso. Oh, udang RM3. Ni sotong 3 yaso. RM3 juga. Ni 2 yaso. Ni apa kerang? Ya. Ni ha. Sotong ni pun besar-besar Ya. Okay, Dek, ni bakar berapa lama ni? Dalam 5 minit je. Oh, 5 minit Tak dah lama. siap lah. Ya. Okay, kita ada 2 sos. Hak merah ni hak pedas. Oh, yang merah ni pedas-pedas kan? Ya. Yang hijau ni pula? Hak hijau ni dia tak pedas sangat. Oh, tak pedas sangat. Okey lah, campur sekali lah. Habis suka dua-dua. Buka-buka. Ni dia rasa dia pedas-pedas manis kan? Pedas-pedas manis masam. Mantap. Ni air topping yang viral dekat Kelantan tu Ya. Jauh-jauh datang Melaka Ya. Okey, lepas tu letak apa? Okey, untuk topping dia kita letak koko ban. Koko bar. Ya, lepas tu kita akan salut balik dengan biskop. Lepas tu letak topping lagi dia Ya. Untuk atas dia kita akan letak cornflake. ada cornflake mantap. Merecik-recik guys. Penuh padat macam ni dia Ya. sebab tu dia viral Ya. Macam ni satu cawan berapa ringgit ni? Dan dekat Kelantan RM6. Kalau naik kereta datang sini RM10 sahaja. Dekat Melaka harga dia RM10. Ya. Mantap. Lain daripada flavor biskof dia ada flavor apa lagi? Ada matcha, Oreo, coklat, cream vanilla, tiramisu, cornflake, cocoa bar. So nak cari makanan-makanan viral Kelantan ni nak pergi mana ni? Mari dekat Taman Terendak Permai, Sungai Udeh. Buka pukul 10 pagi sampai pukul 9:30 petang. Gerun tak gerun? Wah, kalau macam ni dek gerun abang makan dulu Terima kasih.